ambil rasuah pergi haji. Dia begini, haji ni dua. Kalau duit halal, mabrur. Kalau duit haram, mabrur. Nama? Betul, bukan seorang. Saya cerita ni kontraktor. Bukan polis. Kontraktor, kawan-kawan. Kita kenal. Dia pinjam duit kawan, dia tak bayar. Left group, tak jawab WhatsApp. Duit orang kat 50,000. Nampak? Lepas tu buat balas pula. Dua-dua saya kenal. Boleh pergi haji. Duit je tak bayar. Tak bayar duit orang. Kita pergi haji, kita melontar di Mina, tahu tak lontar siapa? Syaitan. Maknanya aku tak suka perangai syaitan tu aku lontar. Tapi bila kita buat perangai gini, tak bayar duit orang, kita pergi lontar, terkejut syaitan. Syaitan kata apa? Sama sendiri lontar. Nampak? Faham lagi? Jadi syaitan lontar syaitan. Jadi faham, tak kira trend tak trend, haram tetap haram. Nampak? Apa jadi pun bayar duit orang dulu. Lepas tu enjoy. Nampak? Sungguh kita enjoy cara yang halal, seronok, berkat. Walaupun enjoy kita tak boleh pergi England, pergi mana-mana, kita bawa bini kita pergi ke Merah Helena, tapi duit tu halal, seronok, berkat. Faham lagi? Islam bukan agama melarang kita enjoy makan angin dah. Dia larang ambil duit orang. Okey, terima kasih Tan Sri. Moga-moga ingat dah. Jangan dah. Kita ambil duit daripada tokan dadah, lepaskan dia, anak bangsa kita punah kan. Nampak? Anak yang punah tu kawan pula dengan anak kita. Rosak pula anak kita. Lagi soalan.